Yang puk akabah awari cici dia akabah awak pertama apa? Rezeki. Yang kedua apa? Beban dan cobaan. Yang kelima kagak kadar Allah. Yang keempat kegalauan fikir. Itu sesuatu yang anda tahu pasti baik atau tidak baik ke dia. Untuk cobaan, untuk rezeki ngempu dah hadapi guna tawakal dalam hadapan rezeki. Cobaan Allah hadapi dengan kesabaran. Kadar Allah rida terima kenyataan baik protek Allah Taala. Olehnya dalam persoalan memilih dah yang terbaik, yang golong pasti baik, serahkan keputusan pilihan kenapa Allah tibain digedi Allah ni pilih Allah je jodoh yang ke ai lagi ulun pilih jodoh yang sekarang yang ke baro ni Allah kan yang ke baro tu yang ke baro bentuk gedi ni hana ke ben tak gedi ni kajian nai daripada bawah akabah bila yang kajian ke benda tak ke berjual tu pun ilmu. Yang kedua taubat. Yang kelih akabah waek. Yang keempat akabah awarid. Ulang dia kata ilmu, taubat, awarid. Cuma awaek kenapa kan? Dunia, nafsu, syaitan, makhluk. Awarid dapat rezeki, cobaan, kadar Allah dan kegalauan pikiran dan hati. Ulang dia kata pun jika mereka je ilmu, taubat, awarid. Jika dia ramai-ramai ilmu, taubat, awarid. Chicken lega juga. Ulang lega. Ilmu, taubat, awarid. Ilmu, taubat, awarid. Yang baik dua-dua tebuk ke baik dua ke. Kau jumpa kan roh baik kapal lemur. Bau ke? Dua ke.